Next, video yang ke-6. Okey, kaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca. Okey. Jadi kita dah belajar dah benda ni. Ni apa ni? Pembeza layan, betul. Okey. Bila lebih besar daripada kosong, yang kita hafal sebelum ni adalah dua punca nyata dan berbeza. Okey. Dia ada lagi satu kalau dekat graf. Bila lebih besar daripada kosong, graf akan menyilang paksi X pada dua titik yang berbeza. Faham Menyilang paksi X pada dua titik berbeza. Tengok contoh yang ni. Betul kan? Kan kalau equation kan, X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 contoh sama dengan kosong. Bila awak tekan equation, X dapat apa, X dapat apa. Ni kan paksi X. Ni lah X dapat apa, X dapat apa. Contoh kalau sini 1, kalau sini 5, sini 1. Macam tu. Faham tak? Jadi, kalau sini 1, sini 5. Macam tu lah. Dia kena tengok lah. Tak boleh lah hentam sesuka hati. Yang kecil mesti sebelah kiri. Tadi tu salah tu. Okey, kalau kecil, sini 1, sini 5. Macam tu lah. Kalau kita dapat 1 dengan 5. Kalau 2 dengan 3, 2 dengan 3. Macam itulah. Faham? Jadi, kesimpulannya, kalau lebih besar daripada kosong, ada dua situasi yang kita kena hafal. Dia mempunyai dua nyata berbeza. Lepas tu, dia menyilang paksi apa? X. Okay? So, kalau lah A awak tu positif, senyumlah. Kalau negatif, masam. Okay, lepas tu yang kedua, kita belajar sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong ni, mempunyai punca nyata yang sama. Pernah tak kita tekan equation, kita dapat X tu sama. Maksudnya X pertama dapat 5, lepas tu bila kita tekan sama dengan, dia tak ada X kedua. Maknanya X yang kedua pun 5 juga. Faham tak? Dia sama. Jadi itu dia menyentuh sahaja paksi X. Jadi menyentuh paksi X pada satu titik sahaja. Jadi kat sinilah 5 macam tu. Kalau A tu positif senyum, kalau A tu masam, kalau A tu negatif jadi masam. Okey. Dan satu lagi yang ini dia kata tiada punca nyata ni bila pembeza layan kita lebih kecil daripada kosong. Jadi graf tidak menyilang mana-mana titik pada paksi X. So nanti graf kita hanging. Dia tak kena pun paksi X. Langsung tak kena. Faham? Jadi kita akan jumpa benda-benda ni lah. Okey. Tengok contoh 10. Tentukan jenis punca. Bila perkataan jenis punca, terus ingat pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC je. Kalau dia kata jenis punca, maknanya kita yang akan tentukan dia ni apa. Jadi kita kena cari dulu berapa nilai yang kita dapat. Faham? Apabila dia dah bagi dah fx sama dengan sifar. Jadi persamaan kita ni fx kan? Dia kata sama dengan sifar. Ikut je lah. Fx tu sama dengan sifar. Maknanya kosong sama dengan faham? Okey. Macam itulah konsepnya. Okey, lepas tu bila dia suruh buat pembeza layan, dia suruh cari jenis punca, awak gantikan dekat rumus B kuasa 2 tolak 4AC. Gantikan B apa? 4AC. Lepas tu dapat jawapan 41. Ingat 41 ni positif, hanya lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, mana jenis dia? Mana jenis dia? Yes, dua punca nyata dan berbeza. Betul. Okey. Lepas tu dia kata lakarkan graf. Nampak? Lakarkan graf ni simple je. Buat je paksi X. Macam tu je. Okey, lepas tu A kita tengok 2. 2 tu positif kan? A kita 2 ni adalah positif. Jadi dia akan jadi senyum. Tadi bila dapat 41 ni mempunyai dua punca berbeza, bermakna dia menyilang paksi X. Macam itulah. Faham? Okay. Itu sahaja. Simple je. Right. Alright. Jadi untuk B pula, tengok. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Bila kata Fx sama kosong, kosong sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Lepas tu, dia suruh cari jenis punca, masukkan dekat pembeza layan. Betul. Lepas tu, B kita berapa? 2 kuasa 2. A kita negatif 1. C kita negatif 1. So, kita pun kira. So dapat apa? Bila dapat kosong, bila sama dengan 4/4 adalah kosong, apa jenis punca dia? Mana sama dengan kosong? Dua punca nyata yang sama. Jadi bila kita nak melukis graf,
paksi X. Okey, macam mana bentuk graf dia? Menyentuh paksi X pada satu titik sahaja. Nampak bentuk tu? Tengok A kita pula negatif. Bila negatif dia masam. Masam tu maknanya kena macam ni lah. Macam tu. Janganlah kau buat macam ni pula. Tak boleh pula. Macam mana nak nyentuh tu? Kalau ni paksi X, awak macam ni, cikgu ni pun masam juga. Ya dah menyentuh 2 dah ni paksi X. Salah lah konsepnya. Faham? Dia nak menyentuh 1 je. Jangan pula, cikgu si panjangkanlah yang 1 ni. Janganlah. Dah salah lah konsepnya. Faham? Okey, tak boleh. Jadi tengok betul-betul. Okey, jadi itu je lah konsep dia. Okey. So, seterusnya kita pergi contoh 11. Cari nilai-nilai M pada keadaan, dengan keadaan X ialah, paksi X ialah tangent. Okey, ni pun kena faham. Apa maksud paksi X ialah tangent kepada graf fungsi kuadratik? So, ini dah kait dengan tajuk tingkatan 3 bulatan. Bulatan kan, yang belajar bulatan tu hari, tajuk tingkatan 3 bulatan. Kalau garisan tangent tu dia menempel macam ni kan? Sekejap. Dah ke atas pula. Tu. Ni maksudnya tangent. Jadi bila soalan kata paksi X ialah tangent kepada kuadratik, maknanya ni paksi X kita. Kita lakar je macam biasa. Kita agak-agak. Macam mana paksi X ni ialah tangent kepada graf fungsi. Graf fungsi kita macam mana? Faham tak? Jadi dia menempel. Macam itulah. Begitu. Faham? Dia konsep dia. So, kena faham. So, bila macam ni, bermakna gambar rajah kita dah pergi kepada mana? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Nampak ni? So, kena faham ya. Ayat dia boleh berubah-ubah tau. Dekat sini, kalau lah contoh tak bagi ni, nanti dalam periksa keluar, cikgu tak pernah ajar pun tangent tu apa. Ada kan? Kat mana? Tajuk tingkatan 3. Awak yang lupa. Awak kena apply. Tangent ni macam mana apply. Macam ni. Maknanya kat sini kemahiran berfikir. Faham? Okey, jadi bila soalan kata cari nilai-nilai M. Okey, jadi kita dah faham dah. Tangent ni bila menempel ni kena pakai apa? Pembeza layan apa? B kuasa 2 tolak 4AC lagi. Mana satu? Sama dengan kosong. Betul. Okey. B tengok contoh dah buat. Nampak tak? Itu kena faham. Jadi, bila ayat dia bagi macam ni, kita relatekan kepada gambar. Bila relate kepada gambar, dapat je gambar, tengok jadual balik, gambar ni yang mana satu. Di sini. Bila dah tengok gambar, tengok apa kena pakai. Itulah konsepnya. Faham? Jadi bila dah macam ni, teruskan je lah. B kuasa 2, B tu awak tengok. Ni B, A, C. B, ni A, ni B, ni C. So, panjang ceritanya ni kan. Bila kuasa 2, awak kembangkanlah seperti biasa. Kembang. Tu kembang lagi. Hinggalah kita dapat persamaan kuadratik. Ingat, konsep persamaan kuadratik dalam matematik moden mesti ada 2 benda dipatuhi. Dekat kuasa 2 tu, M kuasa 2 ke X kuasa 2 ke benda kuasa 2 lah. So, kalau ni M kuasa 2 mesti positif, dipatuhi. Lepas tu boleh kecilkan ke tidak? Tengok. So, tengok. Boleh kecilkan lah. Bila boleh kecil, wajib kecilkan. Sampai sini. Daripada situ, lepas tu baru guna equation calculator. Awak akan dapat ni dulu. Lepas tu awak patah balik ke situ. Okay? Right. Okay. So, B pula. Cari julat nilai K jika graf tiada pintasan X. Agak-agak awak dah cuba fikir. Yang mana satu tiada pintasan X? Yang mana satu graf? Kena fikirlah kat situ. Kena fikir. Yang mana? Mana satu dia tiada. Langsung tak memintas paksi X. Mana? Pandai. Yang ni kan langsung tak kena paksi X. Nampak tak? Langsung tak kena. So, pakai apa? Pakai pembeza layan apa? Ini. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. So, kita pun pakai B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey, lepas tu kita masukkan persamaan di mana? Tu dia. B kita berapa tu? 5 kuasa 2
A kita 2. C kita. Hati-hati tu bukan 3 je tu. 3 tolak. Okey. Okey. Lepas tu kita layan. Ni 25. Yang ni. 4 dah dulu. 8 dulu. Boleh. Satu-satu. Lepas tu. Satu-satulah sebab awak ni bukan profesional. Awak amatur. Okey. Lepas tu. Betul. Tinggalkan 8. Okey. Bawa ni. Okey. Betul. Dan okey. Okey. Yang ni kan. Bila simbol kita lebih. Ada julat macam ni. Tengok. Kalau dapat K terus macam ni tak ada masalah. Tapi kalau dapat equation yang kena pakai calculator tu, ada cara kan? Ada syarat. Tapi ni tak ada masalah. Direct terus. Betul. Faham? Okey. Okey, tengok C. Cari julat nilai P jika graf 2 pintasan. 2 pintasan X. Tengoklah rujuk. Kat mana 2? Mana X? Ni X. 2 pintasan. Memintas 2 paksi X. Kan? Kan? Jadi guna apa? Guna. Yes. B kuasa 2. Tolak 4 AC. Betul. Lebih besar daripada kosong. Okey, masukkan. B kita apa? Hati-hati P kuasa 2. A kita 1. C kita. Okey. Cuba kita selesaikan. 4 darab 1, 4. Sabar para amatur semua. Kenalah. Kira 1, 1. Okey. Di sini. Nampak? Equation kan? Bila equation mesti penuhi syarat tu tadi dulu. Ada 2 syarat dulu. Pertama, P kuasa 2 mesti positif. Cantik. Lepas tu boleh kecilkan ke? Tak perlu. Sebabnya sini 4, sini 12 memanglah boleh sifir 4. Tapi P kuasa 2 tak ada apa-apa. Tak payahlah. Okey, terus equation. So, bila awak equation, awak akan dapat P sama dengan. Cuba kira sekarang. Jangan malas. Kira. Yes, P 6. Satu lagi. Negatif 2. Betul. Lepas tu, patah balik ke matematik moden. Mesti macam ni. Okey dah. Sampai sini. Ini yang saya cerita tadi. Beza 2 ni. Okey. Kalaulah jumpa equation yang ada julat macam ni. Tengok. Bila lebih besar. Mesti buat apa saya cakap? Paksi. Okey. Tengok dulu. Okey. Sini negatif 2. Sini 6. Mesti senyum lah kan? Senyum. Okey dah. Lepas tu tengok simbol. Lebih apa ni? Besar. Tengok dekat yang paling akhir ni. Lebih besar. Bila lebih besar, dia mesti kawasan atas paksi apa? Atas paksi X positif macam ni. Kalau lebih kecil, yang ni dalam ni negatif. Ni. Sini negatif. Jadi lebih besar positif. Jadi ruangan dia macam tu. Jadi sekarang ni, lepas negatif 2 ni, kawasan dia banyak ni, panjang ke belakang. Lepas negatif 2, makin belakang makin apa? Makin kecil. Jadi kita tulis, kita huruf apa tadi? P kan? P makin kecil negatif 2 daripada negatif 2. Lepas tu yang belah sini pula, buatlah. Makin apa tu? 6, 7, 8, 9, 10. P ni akan jadi makin besar daripada 6. So, tengok simbol. Faham? Okay? So, hati-hati bila jumpa yang simbol lebih besar, lebih kecil ni, kalau equation. Kena syarat macam ni. Faham? Okay? Alright, settle. Jadi, ABC saya dah tunjuk. Sila buat latih diri ni. Tentukan jenis punca lagi. Lakarkan sahaja graf. Dah itu je. Lepas tu tengok. Memintas paksi X ke? Tidak memintas ke? Tengoklah. Tengok macam mana buat. Saya dah ajar dah tadi tu kan. Okay, lepas tu. Yang ni pula cari nilai-nilai H. Dia kata menyentuh. Kalau menyentuh pada satu titik, kita nak pakai apa? Dah ajar dah tadi. Ni pula menyilang. Menyilang pada 2 titik pakai apa? Pembeza layan dia. Yang ni pula tidak menyilang. Pakai apa pembeza layan dia? So, hati-hati kalau dapat equation Okay, itu buat. Faham? So, nanti next baru kita pergi kepada yang seterusnya. Okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum.